Saya ingin menjadi askar atau penyanyi. Nak jawab apa? Ini antara contoh soalan yang pernah muncul dalam exam psikologi PTD sebelum ni. Soalan 1. Saya ingin menjadi seorang askar. Soalan 2. Saya ingin menjadi seorang penyanyi. Nampak simple kan? Tapi soalan macam ni boleh buat calon fikir, kalau jawab tidak, nampak macam tak patriotik ke? Atau kalau jawab ya, nampak macam minat saya bukan PTD pula. Okey, ini cadangan dia. Untuk konteks calon pegawai tadbir diplomatik M9, cadangan jawapan yang lebih sesuai ialah tidak untuk saya ingin menjadi seorang askar dan juga tidak untuk saya ingin menjadi seorang penyanyi. Kenapa? Bukan sebab kerjaya askar tak bagus, bukan sebab penyanyi tak bagus. Dua-dua kerjaya ada nilai dan peranan masing-masing. Tapi dalam konteks penilaian psikologi PTD, soalan macam ni boleh menilai minat kerjaya, kecenderungan personaliti dan kesesuaian calon dengan jawatan yang dipohon. Kalau calon sedang dinilai untuk jawatan PTD, jawapan yang lebih selari ialah menunjukkan minat dan kecenderungan kepada bidang pentadbiran, dasar kepimpinan, pengurusan dan perkhidmatan awam. Bukan terlalu kuat kepada kerjaya yang sangat berbeza laluannya seperti ketenteraan atau hiburan. Mudah cerita kalau kita sedang mohon PTD, tapi dalam psikologi kita tunjuk sangat berminat nak jadi penyanyi, nanti sistem pun mungkin tertanya, calon ni sebenarnya nak jadi PTD ke nak buat konsert? Sama juga dengan askar. Askar memerlukan karakter tertentu seperti disiplin fizikal, operasi lapangan dan ketenteraan. PTD pula lebih kepada pentadbiran, diplomasi, dasar awam, pengurusan organisasi dan kepimpinan dalam perkhidmatan awam. Jadi jawapan tidak tu lebih selari dengan konteks jawatan PTD. Tapi Cik Su nak tekankan ini cadangan sahaja berdasarkan konteks penilaian psikologi. Calon tetap kena jawab dengan jujur. Cuma janganlah jawab main-main sebab soalan nampak mudah. Kadang-kadang soalan yang nampak simple inilah yang sedang menilai arah minat dan kesesuaian calon. Kalau nak cari rujukan psikometrik, temu juga atau rujukan kerjaya kerajaan yang lain, boleh terus klik link di bio ataupun DM Cik Su.